nak bagi kerja sikit Oh, kenapa tu? nak tanya pengalaman di program tak, di rumah anak yatim Zai ni. Program hari ni macam mana, okey tak? Pengalaman hari ni lah. Pengalaman hari ni. Setakat hari ni Alhamdulillah berjalan seperti biasa, lancar. Okey. Dan Alhamdulillah banyak pengalaman dan pengalaman lah. Pengalaman yang saya belajar. Ya. Macam mana nak uruskan adik-adik. So nak ambil hati adik-adik. Okey. Ya, adik-adik. Adik-adik. Abang ni. Abang versi okey tak? Okey. Lepas tu macam mana nak ajak lagi orang luar mari untuk bantu rumah-rumah anak yatim. Macam mana bagi kata-kata sikit untuk dia. Kata Macam mana? kata-kata cara lah. Cara untuk ada cara tak? ada cara dia. Cara dia mungkin kita boleh apa panggil apa? Bagi tahu ke ke luar sana pasal rumah anak yatim ni. Sekarang kan zaman canggih lah. Ada medsos ni dia. Ya, okey. Jadi kita boleh bagi tahu apa yang diperlukan anak-anak yatim ni. Okey. Itulah. Okay, tu je. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Bye.